Halo teman-teman, selamat petang. Sekarang saya berada di Kampung Baru Kapit. Tempat ini tinggi nih. Itu rumah orang di bawah tuh. Saya berada di Kampung Baru Kapit. Kita tinggal ini ujung kampung Baru Kapit. Oke. Jadi sekarang saya hendak naik ke atas. Dalam perjalanan tuh tengok rumah-rumah orang sebelah sana umum. Okay. Dalam perjalanan nak menjenguk tukang bekerja di rumah saya di area Sebaneng sana, Sungai Kapit, Mentaro. Ya teman-teman, teruskan menonton teman-teman. Teruskan menonton teman-teman. Di depan sana ialah SK Kampung Baru, di mana saya pernah bertugas di sana pada hujung tahun 2015 sehingga 2017. Sekarang sekolah tersebut masih dalam proses pembinaan semula. Tengok bangunan dia tinggi-tinggi teman-teman. Ini dia. Selama lebih kurang 2 tahun lah saya bertugas di sini sebagai guru besar di sini dulu. Sekarang sudah cantik, tengok. Seperti sekolah tempat saya di SK Kampung Kupang dulu. Sama bangunan deh. Itu bangunan bertingkat-tingkat tinggi macam ini, tengok. Cantik lah. Itu kantin lama dulu. Ini office. Ini kenangan kita lah yang dibuat masa saya bertugas di sini dulu. Masa itu Chairman Encik Matan, kita buat kerjasama dengan BBG lah. Datang saya terus buat gitu loh. Oke, ini jalan kita turun ke bawah. Inilah suasana Kampung Baru Kapit. Ini jalan belakang. Dia ada jalan bawah juga, bulat jalan dia. Macam kita tengok di Padang ada trek bulatan. Itu Dewan Masyarakat Kampung Baru sebelah sana. Okey. Di Sungai Batarajang, jalan di tepi sungai ni. Tapi jalan hari itu ada runtuh. Pada bulan 12 hari itu runtuh. Belum dibaiki, jadi masih guna sebelah jalan sementara. Tapi okey jugalah. Ini masjid lama Kampung Baru, sekarang jadi surau lah. Jalan terus. Memang jalan ini berbukit-bukit lah. Kadar rumah orang di Kapit ceria. Okey, cantik-cantik. Itu sungai bawah tu. Ini simpang Satu Malaysia. Okey, di Kapit. Rumah Satu Malaysia di Kapit. Sana permulaan Pasar Kapit, pasar lama lah. Itu Hotel Meligai dulu, Hotel Meligai. Itu market baru, market Rabai baru. Ini Bank Rakyat Kapit. Kapit. Ini Muncul Tanah Kapit dulu ni. Tower, Burung Penyalang dan Hotel Meligai. Kalau sebut Hotel Meligai, semua orang tahu pergi ke Kapit. Okey teman-teman. Okey teman-teman, kita sambung kembali. Tadi saya berhenti sekejap untuk membeli kuih muih untuk minum petang. Okey, dibawa kepada pekerja rumah saya. Sekarang kita meneruskan perjalanan. Jalan di Kapit ni jangan heran jalannya tidak lebar sangat sebab banyak laluan sempit, tetapi berbukit bukau. Tengok kita kena naik bukit ni.
ada orang sebut bukit rumah Datuk Seng. Sebab itu rumah Datuk Seng lah. Rumah YB Larry Seng dan rumah Datuk Seng Chi Hua. Jadi bukit ni lalu depan rumah dia. Jadi orang sebut Bukit Datuk Seng. Yang ini Bukit Tower. Itu simpang Bukit Tower. Itu simpang dia. Ini rumah Datuk Seng sebelah kanan. Okey. Ada bukit sana. Salah dia. Yang jauh sana berbalam, itulah Bukit Guram. Itu yang sebenarnya Bukit Guram. Jauh berbalam sana. Okey. Perumahan Bukit Guram bawah itu, yang disebut Bukit Guram, itulah yang tinggi sana. Bukit Guram. Itu State Complex Kapit. Okey. Itu State Complex Kapit. Cantik ya? Itu dia, State Complex Kapit sana. Cantik ya? Itu Airport Kapit. Itulah satu-satunya airport. Bukan airport lama. Kalau airport lama mesti ada airport baru. Ini airport Kapit lah, tapi tidak digunakan lagi. Satu saja airport. Tapi tidak digunakan lagi lah. Tidak beroperasi, lama sudah. Bukan airport lama. Kalau airport lama dia ada airport baru boleh sebut airport lama. Ada orang sebut airport lama Kapit. Tidak betul lah. Ini helipad lah. Tempat heli selalu singgah. Helipad. Ini bangunan terbaru lah, Urda Kapit. Tengok ada lama Urda Kapit. Urda, apa Rajang Development Authority ataupun apa satu lagi lupa saya. Sana Stadium Kapit, venue untuk Liga Premier Sarawak. Ini area Bandar Baru Kapit lah. Sini tempat traffic light, area Kapit Bypass. Area Kapit Bypass. Sana ada Pasaraya. Sini yang terbaru lah, kedai-kedai, bangunan kedai-kedai. Sini, sana sebelah kanan tu dari Sibu tu. Yang ini pergi Kapit Bypass, boleh bersambung ke Jalan Selirik, terus ke balik. Yang kita ni ke depan sana, Jalan Hulu Sungai Kapit. USS. Bukan USA. USS. Sini ya. Sini dia Hulu Sungai Kapit. Okey, teman-teman. Tapi ini jambatan Sungai Sibau. Orang sebut jambatan Sungai Sibau. Sungai Sibau ini dia simpang daripada Sungai Kapit. Anak sungai daripada Sungai Kapit. Berpati air Sungai Kapit ya. Ini banyak rumah panjang sinilah, area rumah panjang. Okey, teman-teman. Biasalah jalan sempit, berbelit-belit, ada bukit sikit. Rumah orang sini dekat-dekat jalan. Termasuk rumah saya jugalah dekat jalan. Ikut orang lah. Ini belum, dah sana lagi penuh sesak, banyak rumah orang. Sini ada kantin. Kantin. Sebelah kantin ni ada smoke house. Sorry ya, bukan smoke house. Itu depan tu smoke house, rumah asap janin. Siapa yang suka main rumah asap, dangdut kah, rock kah, boleh pergi sini. Tu rumah asap. Tempat happy. Depan sana pun ada rumah asap juga. Rumah asap Bukit Kuli. Tengok dekat rumah ini. Itu saya kata
Kapit ni biasa. Tengok rumah orang. Okey. Kan ni saja, banyak lagi di dalam sana. Ini masuk area perumahan Bukit Goram. Goram Heights. Bawah itu sebelah kiri ada, itulah belah kanan ada kampung, sebelah kiri ada perumahan Bukit Goram. So, bukit, naik bukit, turun bukit, tengok naik bukit lagi lepas ini. Ini dia lah. Ini perumahan Bukit Goram. Ini gereja. Biasalah pemandangan di sini. Tengok. Rumah panjang ni dekat ni, rumah cambuk ni. Tepi jalan. Tengok. Ini kedai lah, kaban motor, kedai di Bukit Goram. Ini rumah panjang, tepi jalan. Tengok yang ini, kampung dekat tepi jalan. Yang sana rumah kereta nasib tak masuk dalam itu. Ini dekat ni. Tengok. Itu rumah semua, rumah kediaman. Bagi yang baru ke Kapit, sebelah kanan ni ada jambatan ke SK Sungai Kapit. Ini orang sebut jambatan apa nama? Yang kanan ni, situ tempat SK Sungai Kapit. Kalau ada saudara mara bekerja mengajar di sini, yang ini Sungai Senansang, jambatan Senansang. Yaitu SK Sungai Kapit sana. Depan itu ialah Smoke House Bukit Engkuli. Ini disebut Bukit Engkuli. Itu rumah asap Bukit Engkuli. Rancak sini kalau malam-malam. Lap-lip api dia. Orang menari, berhibur. Ini simpang Penguang. Sebelah kanan tu simpang Rumah Ringgit. Ini simpang Penguang Sebilat. Sebilat. Okey. Sebelah kanan ni Rumah Ringgit. Ini area perkampungan Tatairuai. Banyak rumah orang sini. Cukup padat di sini. Kalau malam hari orang parking tepi jalan saja. Tidak ada tempat masuk kereta ini. Tatairuai. Untuk perumahan perkampungan Tatairuai. Semua perkampungan orang. Sekarang kita masuk ke area Pelajau. Tadi Tatairuai. Sekarang masuk ke area Pelajau. Kalau sebelah kanan ini ada simpang kanan ini. Ramai orang bebangan diam di sana. Termasuk tuan rumah dia. Termasuk tuan rumah Gisang. Ada itu simpang tu. Okey, bawah ini ialah jambatan Sungai Pelajau. Sebelah kiri itu perkampungan. Banyak rumah sana, beratus-ratus rumah kawasan ini. Yang ini rumah panjang. Sini rumah Penghulu Madang. Itu dah. Dulu tu rumah Madang, sekarang Penghulu Madang lah.